Seorang pesara guru kerugian RM570,000 selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan jual beli emas yang tidak wujud sejak tahun 2021. Bila anda ada ilmu emas dan kewangan, anda bukan sahaja dapat maksimumkan keuntungan dalam simpanan, malah anda susah nak kena tipu. Bagi anak-anak yang masih ada ibu dan bapa, pastikan ibu bapa anda tidak mudah melaburkan duit persaraan dengan pelaburan yang tidak nampak dengan gandaan dividen yang terlalu hebat. Emas ini adalah item fizikal. Pesara guru yang kerugian RM570,000, jika beliau beli emas fizikal, beliau sudah ada sekurang-kurangnya 2 kilogram emas. Emas adalah kekayaan yang boleh dipegang dalam simpanan sendiri. Jika rumah terbakar, emas tidak akan hangus. Jika takut simpan sendiri, anda boleh simpan di safe deposit box. Bagi warga emas terutamanya, jangan sesekali melabur wang persaraan anda. Simpan sebahagian di bank, ASB atau tabung haji untuk kegunaan masa terdekat dan selebihnya simpan dalam bentuk emas fizikal untuk mengekalkan nilai simpanan anda. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.